Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dialah yang menciptakan sekecil-kecil perkara yang ada dalam diri kita, sel kita, darah kita, dan dialah juga yang menciptakan semesta alam yang luas ini. Seluruh yang ada di alam ini memuji, sentiasa memuji Allah SWT. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Seterusnya selawat dan salam kita tujukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda lah yang telah bertungkus lumus memasakkan agama ini sehingga sempurna dan dapat berjalan sehinggalah ke akhir zaman, dan dapat sampai kepada kita pada hari ini walaupun sudah 1447 tahun, dan mudah-mudahan juga sampai kepada anak kita dan juga generasi kita sampailah ke hari kiamat insya-Allah. Yang saya mulakan pengurus Masjid Bandar Teknologi Kajang, merangkap Imam 1 Ustaz Muhammad Aizat, Ustaz Aizat bin Muhammad Sani, Imam Karyat Ustaz Abdul Kadir Cik Wil, Ustaz Bilal Arif, seluruh ahli jawatan kuasa, ketua muslimat dan seluruh ahli karya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah kepada mereka yang berpuasa Asyura sebentar tadi, dan mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini adalah salah satu daripada bulan suci Allah SWT, dan kita digalakkan untuk melakukan kebaikan. Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan haram ataupun bulan suci ini, digandakan pahalanya, manakala yang melakukan dosa digandakan dosanya. Tonton yang saya mulakan, menyambung kitab hadis 40 hadis tentang dakwah dan tarbiyah ini, karangan Dr. Sanusi Azmi, seorang pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Yang terakhir saya baca pada 1 Jun yang lalu adalah hadis 9 dan hadis 10, dan saya bercadang untuk terus ke hadis 29 dan 30 pada malam ini supaya memudahkan kuliah saya dengan tempat-tempat yang lain, sebab saya bagi sama saja. Dan untuk maklumat tuan-tuan, nanti 5 minit sebelum azan nanti saya akan buka sesi soal jawab untuk tuan-tuan tanyalah apa-apa yang berkaitan ataupun yang lebih kurang berkaitan, kerana saya suka untuk meraihkan huruf setempat di tempat inilah, dan saya tak berapa faham sangat apa yang berada di Bandar Teknologi Kajang ini. Saya tinggal di Kampung Sungai Tangkas, tapi saya amat tidak arif tentang tempat tuan-tuan. Jadi tuan-tuanlah yang lebih tahu apa yang tuan-tuan perlukan, dan itulah akan kita bincangkan di meja kuliah tempat tuan-tuan berkuliah ini. Baik, hadis yang ke-29 saya akan bacakan Arabnya, kemudian kita bacakan Melayunya. Hadis yang ke-29. An Urwata qala kana Abu Hurairah yuhaddithu wa yaqulu isma'i ya rabbatal hujrati, isma'i ya rabbatal hujrati, wa Aisyatu tusalli. Falamma qadat salataha qalat li Urwata ala tasma'u ila hadha wa maqalatihi anifa, innama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadithan law addahu al-'addu la ahsahu. Hadis riwayat Muslim. Daripada Urwah bin Az-Zubair, ini anak Zubair bin Al-Awwam, dia menceritakan bahawa suatu hari Abu Hurairah menyampaikan hadis di sisi rumah Sayyidatina Aisyah. Kemudian dia berkata, dengarlah wahai pemilik rumah ini, dengarlah wahai pemilik rumah ini. Sedangkan ketika itu Aisyah sedang solat. Setelah selesai solat, Aisyah berkata kepada Urwah,
Aisyah dengar masa tengah solat tadi. Aisyah dengar hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi. Lalu Aisyah panggil Urwah. Kalau tak silap saya, Urwah ini adalah anak saudaranya Aisyah. Sebab Az-Zubair ni kalau tak silap saya berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Jadi Aisyah binti Abu Bakar ni adalah mak saudara kepada Urwah. Jadi Aisyah memanggil anak saudaranya, "Wahai Urwah, apakah engkau tidak mendengar ucapan Abu Hurairah tadi?" Ni Aisyah kritik sikit Abu Hurairah, sebab Aisyah dengar hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah sebentar tadi. Lalu Aisyah kritik. Aisyah kata kepada Urwah, "Wahai Urwah, kau tak dengar ke apa yang Abu Hurairah sebut tadi? Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ini kalau baginda bercakap, pasti orang yang boleh mengira perkataan baginda." Disebabkan Nabi Muhammad SAW bercakap dengan perlahan, jelas dan kurang perkataan. Okey. Jadi ini satu kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW berdakwah. Dan hadis ini amat hampir dengan komuniti kita, sebab kita bercakap dengan komuniti kita dalam konteks dakwah, ataupun dalam konteks bermasyarakat, ataupun dalam konteks berukhuwah. Semua ini ada kaitan dan kita mesti bercakap dengan tenang, perlahan dan sikit perkataan. Okay. Ada satu kata-kata hikmah dalam bahasa Arab yang mengatakan bahawa khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik kalam adalah yang sedikit tapi tepat. Ma qalla wa dalla. Okay. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain baginda mengatakan bahawa antara kehebatan yang ataupun kemukjizatan yang Allah bagi kepada aku dan tidak bagi pada umat yang lain adalah jawami'ul kalim, iaitu kata-kata Nabi Muhammad SAW ini padat, sedikit tapi maknanya banyak. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Tapi sebelum itu saya nak tanya dulu. Tentang topik halal haram. Tuan-tuan tahu tak apa hukum makan buaya? Halal ke haram? Contoh, halal ke haram? Siapa rasa halal? Angkat tangan. Oh, tak ada orang angkat tangan. Haram haram. Okey, apa hukum makan jerung? Halal ke haram? Siapa kata haram? Angkat tangan. Oh, seorang kata haram. Boleh ke makan jerung? Sirip ikan jerung boleh. Okey. Hadis ni macam ni. Satu hari seorang sahabat yang selalu berlayar di lautan, baginda bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda bertanya, "Ya Rasulullah, ana tawaddau min ma'il bahr?" Boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Lalu Rasul menjawab, "Wa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Terjemahan dia, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwuduk dengan air laut?" Lalu Rasulullah menjawab, "Air laut itu tahur dan bangkainya halal." Tahur ni dia bukan tahir. Okay, tahur ni bukan tahir. Tahur ni maksud dia bukan suci, tapi tahur ni maksud dia suci lagi menyucikan. Lain sikit. Contohnya air sirap. Air sirap ni suci. Kalau terkena pada jubah kita solat maghrib, sah. Tapi kita tak boleh berwuduk dan mandi wajib dengan air sirap. Sebab dia bukan air mutlak. Dia air sirap. Dia tak air total. Mutlak kan maksud dia total. Bila air itu sudah diikat dengan sirap, jadi tidak lagi total. Sifatnya sudah tidak total, jadi dia bukan air yang suci lagi menyucikan. Okay? Kalau air itu longkang, dia pun dah tak total dah. Sebab dia dah dikaitkan dengan longkang, ada baunya dan lain-lain.
lah. Okey, itu maksud ayat mutlak. Jadi Nabi berkata air laut itu suci dan menyucikan, dan segala bangkai di dalamnya halal. Bangkai ni adalah haiwan yang mati tak sembelih. Jadi boleh tak kita makan ikan jerung? Siapa rasa jerung ni hukum dia halal? Angkat tangan. Halal tuan. Siapa yang rasa jerung ni haram? Oh, tak ada. Oh, tuan rasa haram Sebab apa tuan rasa haram? Oh, saya pula tanya soalan kat tuan. Oh, sebab dia beranak, bukan dia bertelur. Okey. Oh, lain tu. Lain macam reasoning dia. Biasa orang kata kenapa jerung ni haram, sebab dia bergigi taring. Ada haiwan dalam laut yang beranak tapi halal dimakan. Tapi dengan syarat dia duduk dalam, sebenarnya ada haiwan yang dalam laut yang bertelur tak boleh makan juga. Boleh makan. Penyu boleh makan ke? Penyu. Tak apa, ini soalan lain Tapi senang itu macam ni Hadis yang mengatakan bahawa haiwan bertaring yang membunuh bangsa lain, binatang lain dengan cakar tajam, itu sebenarnya adalah hadis untuk haiwan darat sahaja. Manakala untuk haiwan akuatik ataupun haiwan air, hukum dia adalah semuanya halal dan tak perlu disembelih. Okey. Dan tuan-tuan jangan tengok pada giginya. Kalau tuan-tuan tengok pada gigi ikan, tuan-tuan memang takkan makan ikan. Tuan-tuan tengoklah gigi ikan tenggiri, tajam dia sama je dengan ikan jeruk, cuma dia kecil sikit. Jadi yang bergigi taring ini hanya terpakai untuk haiwan darat saja. Okey. Jadi kalau orang tanya pada saya, apa hukum wuduk dengan air laut? Saya akan jawab, boleh tak boleh je. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab dengan 5 perkataan dan terbit padanya pelbagai makna. Air laut itu tahur dan bangkai dalamnya pun halal. Senang, kawan tu tak perlu tanya dah. Macam satu formula. Lepas ni kalau belayar lagi, ingat, wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu tahur, bangkainya adalah halal. Senang. Okey. Alright. Ada satu lagi hadis yang lain, pendek tapi memberi makna yang besar. Nabi berkata, 2 perkataan je. Agama itu nasihat. Ad-dinun nasihat. Sahabat tanya, liman? Kepada siapa? Lillahi wa li rasulihi lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Hadis ni hadis nombor 7 dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi. Dan kitab hadis 40 Imam Nawawi ni mengumpulkan seluruh dasar-dasar utama Islam. Siapa yang kuasai 42 hadis yang ada dalam itu, dia seolah-olah telah memahami Islam secara seluruhnya, walaupun dia tidak tahu dalil-dalil yang tertentu. Sebab itu penting kitab hadis 40 ni. Dan hadis ini termasuk daripada 42 hadis itu, iaitu agama itu nasihat. Dulu masa saya muda, sekarang tua sangatlah kot, saya pun faham terjemahan dia agama itu nasihat juga. Tapi bila saya baca kitab hadis, saya rasa macam tak berapa tepat. Sebab kalau kita kata agama itu nasihat, kepada siapa? Kepada Allah. Macam mana nak menasihat Allah? Lepas tu kepada kitab Allah, kepada Al-Quran. Macam mana nak menasihat kitab Allah? Lepas tu nasihat kepada Rasulihi, kepada Rasul Allah. Macam mana nak menasihat Rasulullah? Bukan kita yang menasihat Rasulullah, Rasulullah yang menasihat kita. Yang lagi 2 okey, kepada pemimpin-pemimpin muslimin dan rakyat-rakyat muslimin. Itu okey, boleh. Rupanya terjemahan yang tepat kepada ad-dinun nasihat adalah agama itu kesetiaan. Agama adalah kesetiaan. Kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, kepada pemimpin muslimin dan orang awam muslimin. Dan di antara aplikasi kesetiaan adalah kita menasihat pemimpin kita dan juga orang awam muslimin. Itu betul. So terjemahan tu tak salah semuanya.
tapi sebahagian saja. Dia yang lebih tepat adalah agama itu kesetiaan. Sebab dalam kitab yang dimaksudkan dengan an-nasihah adalah iradatul khairi lil mansub. Inginkan kebaikan kepada orang yang dinasihat itu. Maknanya kesetiaan kita. Bagaimana kita bersetia kepada Allah SWT dengan menunaikan solat berjamaah di masjid, walau apa pun keadaan kita, susahnya kita pada ketika itu. Itu hebat tu, memang setia sungguh. Okey, pendek je. Agama itu nasihat, tapi boleh menjadi pegangan hidup sampai akhir zaman. Okey, begitulah baginda bercakap sedikit, perlahan. Kalau bercakap boleh bilang. Saya pun takut juga baca hadis ni, takut tonton pun tak boleh bilang apa yang saya cakap ni. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, baginda akan bercakap dengan perlahan. Saya nak kongsi dengan tuan satu lagi teknik komunikasi yang baik. Saya cari, saya lupa. Iaitu seorang pensyarah UKM berkongsi kepada saya. Saya pergi satu talk yang mereka buat di satu komuniti. Dia berkata, pensyarah ini berkata, Profesor Madya ini berkata, kebanyakan mesej tak sampai bukan kerana mesej itu sendiri, tapi kerana intonasi dan bahasa tubuh. Peratus keberkesanan mesej adalah 7% adalah mesej itu sendiri, 38% adalah intonasi, iaitu lagu dan melodi, dan 55% lagi adalah bahasa tubuh badan. Dia kata gitu. Lepas tu dia pesan dekat kami, ayah, kalau nak cakap dekat anak, cakap dengan intonasi, iaitu ada lagu dan ada bahasa tubuh. Jangan cakap macam ni, Long, ayah sayang awak. Long tu tak faham. Yang sampai kepada dia 7% saja. 38% adalah intonasi ataupun lagu, melodi. 55% adalah bahasa tubuh badan. Atuk-atuk cakap dengan cucu, cakap dengan cucu, nenek sayang awak. Muka bersinar-sinar. Barulah budak tu rasa macam tak kena scam. Dia rasa betul. Barulah dia rasa ini bukan AI, ini memang nenek aku. Ini memang nenek aku. Itu antara teknik komunikasi yang berkesan. Jadi kalau kita cantumkan perkara-perkara ini, Nabi bercakap dengan perlahan, Nabi bercakap dengan sikit tapi padat. Lepas tu kita dengar pengalaman-pengalaman pakar bahawa cara bercakap yang baik ini perlukan melodi dan juga bahasa tubuh. Kita aplikasikan, mudah-mudahan kita jadi pendakwah yang baik dan pemimpin yang baik di komuniti, insya-Allah. Okey? Baik. Itulah hadis yang pertama. Saya nak pergi pada hadis yang kedua, hadis yang ke-30, dan saya suka topik ni. Tajuk dia adalah keutamaan syura. Saya bacakan Arabnya, kemudian saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala, ma ra'aitu minan nasi ahadan aktsaru masyuratin li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendek. Terjemahannya daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, aku tak pernah lihat orang yang lebih banyak mesyuarat, iaitu berbincang dengan sahabatnya seperti Rasulullah SAW. Riwayat Al-Baihaqi. Okey. Syura ni adalah satu perkara yang amat tinggi kedudukannya dalam Islam. Sebab banyak sebab. Satu, Rasulullah sentiasa melakukan syura. Bahkan dalam Quran ada satu surah, nama dia surah Mesyuarat, surah Syura. Dan dalam Al-Quran
Syura ini disebut 3 kali dalam Quran. Dan salah satu daripadanya diletakkan setaraf dengan solat dan zakat, iaitu dalam surah Syura itu sendiri ayat ke-38. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah SWT menceritakan sifat orang-orang yang bagus, orang yang hebat ni. Mereka adalah walladzina istajabu lirabbihim, menyahut seruan Tuhannya, solat, jihad dan lain-lain. Wa aqamus shalah, dan mendirikan solat. Wa amruhum syura bainahum, urusan mereka ni memang selalu bermesyuarat sesama mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Zakat tinggi kedudukan syura ni, dia tersepit, diletakkan di celah-celah solat dan zakat. Ayat yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW ingin pergi perang Uhud. Nabi Muhammad SAW ingin berperang dalam Madinah, defensif, tunggu Quraisy Mekah datang, kita lawan dalam Madinah. Bahkan orang munafik pun berpandangan demikian. Orang munafik kata, kita bertahan dalam Madinah lah, sebab kita lebih tahu selok-belok tempat ni, kita ada kelebihan terhadap mereka. Tetapi ada sebahagian sahabat yang lain yang terlepas perang Badar, semangat berkobar-kobar nak pergi perang, nak pergi ofensif. Jadi mereka pun ketika Nabi bersyuruh, mereka pun mengusulkan jangan kita perang kat Uhud. Bukit Uhud ni bukanlah jauh sangat daripada Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah kan, dekat tu je. Jadi selepas Nabi bersyura, keputusannya ramai yang nak perang dekat luar. Lalu Nabi Muhammad SAW mengutamakan pandangan orang ramai, membelakangkan pandangan dirinya sendiri. Lalu baginda memakai baju besi dan pergi berperang di Uhud. Mula-mula sahabat pun gelabah juga, tengok macam Nabi macam ada pandangan tersendiri. Lepas tu dia kata, lepas habis mesyuarat, wahai Nabi Muhammad SAW, kalau tuan nak berperang dalam Madinah, kami follow. Tapi Nabi kata, dah putus, jom kita pergi sana. Okay. Dan yang ketiga, dalam surah Al-Baqarah, Allah menceritakan syura itu adalah di antara seorang suami, saya tegas sikit di sini, seorang suami dengan isterinya dalam hal membuat keputusan sama ada nak putuskan susu anak ini atau tak. Itu je. Maknanya syura ni dalam Quran sendiri pada sekecil-kecil perkara, bukan melibatkan jiran, melibatkan masyarakat pun, melibatkan anak kita je, itu pun ada syuranya. Ayat Quran berbunyi, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu ini kena menyusukan anaknya 2 tahun lengkap Hijri. Sampai nak sambung-sambunglah. Fa in arada fisalan, kalau mereka berdua, itu suami dan isteri ni, berniat untuk memutuskan susu si anak, antara minhuma wa tasyawurin, dalam keadaan kedua-dua redha dan sudah mesyuarat, fala junaha alaihima, tak salah, boleh buat. Gitu. Saya nak cerita kat tuan-tuan ni, syura ni pada sekecil-kecil perkara sampailah ke sebesar-besar perkara, sampai hal perang sampailah ke hal rumah tangga, syura. Okay? Dan banyak manfaat syura ni, sehingga diangkat dan disebut beberapa kali dalam Islam, sehingga dia jadi satu hukum yang besar dalam Islam. Tapi saya rasa sayang pada hari ini budaya syura orang Malaysia ni kurang sikit. Saya nak cerita pengalaman saya. Saya diamanahkan sebagai pengurusi residensi Zamrud, pengurusi Perbadanan Pengurusan, MC lah, ataupun JMB lah. MC ataupun JMB. Satu ketika saya tengok apartmen saya ni, tunggakan dia dah mencecah 120,000. Sebulan kutipan kami kalau semua bayar 60,000.
Ini dah 120,000. Seolah-olah semua orang tak bayar selama 2 bulan. Sebelum tu 80,000. Dia ada trend dah 50,000, 80,000, naik 120,000. Jadi ketika mesyuarat, setiausaha mencadangkan, kita kena pasang access card dekat lift kita. Pasang access card dekat lift. Sebab ketika itu rumah baru kan. Rumah baru ni tak ada apa-apa access card lagi lah semua. Jadi orang yang bayar yuran penyelenggaraan ni ataupun maintenance fee ni sama je dengan orang tak bayar. Tak ada kelebihan pun. Sebab tu ramai tak bayar. Jadilah 120,000. Jadi setiausaha saya kata kita pasang access card dekat lift supaya orang yang tak bayar naik tangga. Pandailah dia tangga. Dan setiausaha saya sebut dalam surat tu, dia kata biarlah kita buat keputusan yang tak popular. Saya tahu orang akan marah. Yang penting kita buat keputusan yang betul. Dia kata, macam ahli politik. Jadi putus. Dah undi semua putus. Berapa undinya? 4 setuju, 3 tak setuju. Ni full quorum ni. 4 setuju, 3 tak setuju. Jadi kami pun buat pengumuman nak buat access card. Tuan-tuan tahu, penduduk mengamuk, tak setuju. Dia orang buat petition, tanda tangan. Berapa orang tanda tangan? 80 hingga 90 orang tanda tangan. Berapa ramai penduduk tempat saya ni? 361 unit je. Boleh kira sepertiga lah membantah inisiatif pasang access card di lift ni. Yang kelakarnya, salah seorang yang menandatangan petition tu adalah isteri saya sendiri. Saya tengok phone pening. Saya jumpa dia. Saya tanya, kenapa berjualan petition tu? Bukan abang pengurusi ke? Dia pun pelik. Betul juga ini tak syura laki bini ni. Ini tak syura laki bini ni. Lepas tu, yang mengetuai petition ni adalah adik ipar saya sendiri. Saya dengan adik ipar saya duduk satu apartmen. Duduk beli situ. Dahsyat tak dahsyat? Adik ipar saya. Dan yang paling tragis sekali adalah salah seorang yang menandatangani petition tu adalah ahli mesyuarat. 7 orang yang tak setuju tu tanda tangan saya juga. Tuan-tuan faham apa saya nak cerita ni? Inilah realiti mesyuarat dalam komuniti kita. Di tempat saya lah, bukan tempat tuan-tuan. Tempat tuan-tuan ni power. Satu, laki bini pun tak bijang, satu hal. Yang kedua, adik-adik pun tak settle. tak ada communication lah kot. Ini refleksi saya kan lepas benda ni berlaku. Yang ketiga, ahli mesyuarat yang setuju tu pula boleh pindah camp sana pula. Saya jumpa ahli mesyuarat tu. Saya kata, kenapa you sign petition ni? Dia kata, yelah Cik Bilal, kita undi kan, saya tak setuju, jadi saya sign lah petition tu. Saya kata, mana boleh macam tu. Kita buat keputusan ni, kita punya, you sign situ. Pelik lah orang nampak macam kita ni divided lah. Satu, dia kata betul juga dia revoke, dia tarik balik. Isteri saya pun tarik balik, tapi adik ipar saya tak tarik. Sebab hak dia kan. Okay. Lepas tu saya cek satu-satu yang sign tu. 50 unit daripada 80 atau 90 unit yang sign itu adalah pemungkir atau defaulter. Mereka lah yang tak bayar itu. Yang lain rekod clean. Saya kata kalau macam ni taklah valid sangat petition ni. Saya ingat yang bantah ni orang yang bayar. Rupanya bantah ni adalah orang yang kita panggil bahasa dia pemungkir ataupun defaulter. Dia study satu-satu tu. At the same time, saya pun cuba buat penerangan. Saya cuba rationalize kan. Saya ingat 12 buku surat. Nak buat press statement tak boleh lah. Saya letak dalam grup je, bacalah korang. Ini penerangan dia. Saya cerita, ini bulan pertama banyak ni, bulan kedua banyak ni. Kalau terus, memang lingkup begitu ni. Macam tu. Tak ada nak bayar pak guard, tak ada nak bayar maintenance semua. Lalu semua setuju pula. Okey, buat. Dan bila kami buat, maintenance tunggakan itu menurun daripada 120,000 jadi 50,000 within 1 month je. Semua bayar. Dan terkini
tunggakan di tempat saya adalah selepas 5 tahun vacant position ni, tunggakan dia hanyalah tunggakan terkumpul selama 5 tahun ni 20,000 saja, iaitu peratus membayar adalah 99.5% bayar maternity. 5% je yang tak bayar selepas ada benda ni. Apa reflection saya? Yang pertama, kalau kita nak buat benda-benda yang besar, bincang dulu dengan orang ramai, ataupun bagi tahu, minta pandangan, buat survey supaya mereka tak terkejut dan buat petition. Sebab lepas saya buat penerangan 12 pusat tu, semua okey je lah, okey je, mungkin salah faham je lah. Okay? Sebab tu saya faham juga, saya jadi faham bahawa makan-makan dekat masjid dan surau ni penting, dikumpul. Tapi itu pre-meeting, dia belum meeting ni. Tapi at least dapat jumpa, dapat sembang. Dan ketahuilah tuan-tuan, sebenarnya banyak mesyuarat surau yang tak rasmi lagi banyak daripada yang rasmi. Sebab tu dia orang kata, nak tahu makmur tak makmur surau atau masjid itu, tengok meja makan dia besar mana. Lagi besar meja makan dia, lagi makmur surau. Wallahualam, cubalah test. Okay. Meja mesyuarat kena besar. Okay. Dan syura ini berapa dah? Okay, lagi 4 minit Lepas tu saya buka soal jawab. Syura ini bukan dekat masjid, dekat pejabat je, dalam keluarga kena syura juga. Contohnya, seorang bapa nak buat keputusan, nak terima tak pinangan ni, perlu tak dia syura dengan seluruh ahli keluarga ataupun dia syura dengan isterinya saja? Ada setengah orang dia syura dengan adik-beradik dia sendiri. Sebab apabila dikahwinkan calon itu dengan anaknya, calon ini akan masuk grup WhatsApp keluarga dan masuk grup WhatsApp semua. Tak ngam sah. Tak ngam sah. Tapi kalau pakcik-makcik kita sudah diminta pandangan sebelum itu, mereka pun kata okey, boleh. Senanglah, lepas ni masuk senang. Okay? Dan kalau berlaku apa-apa, mereka juga akan bertanggungjawab, atau kurang-kurang ambil pot lah, ambil position lah, berbanding tinggal saja. Tapi kalau kita buat keputusan sendiri, bila berlaku masalah, pakcik-makcik kata kau tanggung sendiri. Ini satu kes kahwin, rupanya menantunya ini sakit mental. Zaman sekarang ni sakit mental jangan main-main tuan-tuan. 2-3 tahun je cerai. Sebab tak tahu, ni tak tahu. Dan kalau sakit mental ni, bukan isteri saja kena deal, kena berurusan. Pak mertua, ipar dan pak mak saudara lain, semua kena faham benda ni. Kena beritahu siap-siap. Kalau tidak, dia akan berakhir dengan perkara yang tidak baik. Okay? Itu bagusnya syura. Dia dapat menyuburkan sifat bantu-bantu. Okay? Syura juga dapat menyatukan hati masyarakat, tak pecah. Sebab dah beritahu awal, dah bincang. Dan syura juga boleh menghilangkan kedengkian. Kalau seorang ayah syura dulu dengan seluruh anaknya, syura lah, buat keputusan satu benda lain. Buat keputusan ni pada si ayah, tapi sudah syura dalam hal hibah harta sebelum meninggal dunia. Dah bincang, bila ayah meninggal tak ada gaduhnya. Tapi kalau tak bincang, ayah ingat okey dah bagi-bagi, berpatah arang adik-adik. Bila berpatah arang ni, itulah yang jadi mati kering macam yang berlaku. Balik-balik mak ayah dah kering, balik-balik adik dah kering, tak tahu pun. Itu sebab bergaduh. Okay? Jadi tuan-tuan, marilah kita sama-sama membudayakan syura dalam komuniti kita, dalam keluarga kita. Surau dengan surau. Ni saya nak pesan dekat masjid ni, masjid yang menaungi surau ni, panggil semua pengurusi mesyuarat sini. Sebab masjid Jami' ni, masjid induk,
yang menaungi surau-surau dan menautkan hati surau-surau. Ni KPI Ustaz Kadir. Betul. Bawah masjid ni saya rasa ada 13 surau kot. Kalau tak silap saya tak ingat apa kan. Masjid Al-Hasanah Bandar Baru-Bangi 17 surau bawah dia. Masjid Al-Bandar Baru-Bangi ada 33 surau bawah dia. Alangkah baiknya kalau mereka ini disatukan, dan inilah struktur sosial umat sebenar. Wallahu a'lam. Saya buka persoalan. Silakan tuan. Yang ketiga Ustaz, AKP surat. Di bawah masjidnya ada 15 buah. Mana dia? 15 eh? 15? Why? Ini bukan soalan ke saya ni. Okay, baik, yang pertama. Adakah wujud jamuan adakah disunatkanlah ataupun digalakkan jamuan pada hari Ashura 10 Muharram ataupun 1 Muharram Sebenarnya benda ni tak ada pun. Tapi dalam masyarakat kita ada satu budaya nama dia bubur Ashura. Saya macam ni budaya-budaya ni sebenarnya bagus kalau kita faham sebab dia. Saya bagi contoh. Kenapa orang siram kubur selepas tanam? Kenapa orang siram dengan air mawar tu? Tuan-tuan tahu sebab apa? Orang yang tak tahu, ketika dia tidak tahu dan dia buat ketika itu dia salah. Ketika itu kita kata dia tengah salah. Tapi ada orang pula yang tak tahu terus kata itu bid'ah. Itu pun salah juga. Sebenarnya ada hadisnya, iaitu Rasulullah SAW memacakkan pelepah tamar yang hijau di situ, dan Nabi kata selagi mana dia masih basah, dia beristighfar untuk si mati. Macam tu lah. Jadi orang Melayu ni faham benda itu, meletakkan bunga-bunga kelopak bunga dalam air, lalu dalam jug dituangkan ke dalam tu supaya basah. Selagi mana dia basah dan tak kering, kelopak bunga itu bertasbih kepada ataupun mohon ampun kepada si mati. Itu betul, itu hadis. Tapi ketika kita tidak tahu, kita sebenarnya tak dapat pahala pun, sebab kita tak tahu. Innamal a'malu binniyat. Niat kita tak betul je. Niat kita ikut-ikut orang. Okay? Jadi dalam kes bubur Ashura ini tidak ada apa-apa hadis, tapi memuliakan hari tersebut memang ada. Sebab adalah hari yang mulia, Nabi berpuasa di dalamnya. Jadi tuan-tuan, berpuasalah pada hari Ashura, ditambah dengan sehari selepasnya atau sehari sebelumnya, supaya tak sama dengan Yahudi, dapat pahala lagi. Dan kalau tuan-tuan buat jamuan pada malam itu untuk membesarkan orang-orang yang berpuasa, itu pun bagus juga. Okay? Manakala pada awal Muharram, permulaan tahun hijrah ini, tidak disunatkan buat apa-apa jamuan, tetapi bulan ini adalah satu bulan yang saya sebut tadi, bulan haram Allah SWT. Buatlah apa-apa kebaikan di dalamnya digandakan. Okay? Jadi saya suka open sikit, tapi yang penting kita tahu reason dia apa. Contohlah. Okay? Dan budaya masyarakat ni selagi tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, tuan-tuan raikan saja. Sebab banyak sebenarnya kelebihan berjamuan ni, macam saya sebut tadi, boleh menyatukan hati. Soalan yang kedua, apa tadi tuan, lupa dah saya. Yang kedua apa ni? Khutbah Jumaat. Saya tak tahu tuan. Saya tak pasti, saya tak nak baca tentang perkara tersebut. Jadi saya tak boleh jawab tuan. Yang ketiga, ada 15 surau Pemilihan AJK. Oh. Okey. Saya rasa karya tuan-tuan ni pelik sikit sebab dia agak jauh daripada penduduk kena seberang dalam besar, dan mereka dah ada surau mereka. Jadi mungkin sebab itulah jadi kurang sikit kehadiran ke sini. Tapi saya percaya mereka akan solat Jumaat di sini jugalah.
Sebab itu perhimpunan mingguannya. Dan insya-Allah saya dengar tengah dibuat di dalam sana. Kalau naik perumahan tu, sinilah tempatnya dan tuanlah pakar rujuknya, insya-Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya recap tuan-tuan, bercakap dengan baik, bagi sampai mesej itu pada anak-anak kita dan jiran-jiran kita. Dan yang kedua, budayakanlah syura dalam masyarakat kita. InsyaAllah kita akan jadi umat yang kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.